fans. Hai kawan-kawan. Kawan-kawan tahu tak apa kepentingan kesihatan, nutrisi dan keselamatan dalam perkembangan kanak-kanak awal? Kalau tak tahu, jom kita tengok video ni sama-sama. Untuk keselamatan perkembangan kanak-kanak awal ialah melindungi fizikal kanak-kanak seperti ruang tempat bermain yang selamat dapat mengurangkan risiko kemalangan. Yang kedua, keselamatan emosi dapat membebaskan diri daripada penderaan fizikal emosi dan boleh membina keyakinan diri. Yang ketiga, keselamatan kesihatan seperti penyimpanan makanan yang betul, pengawasan yang rapi dapat mencegah penyakit berjangkit. Nutrisi yang mencukupi dan seimbang sangat penting di tahun-tahun di awal kerana iaitu membantu untuk fasa perkembangan. Dan nutrisi pula ada 3 jenis iaitu pertumbuhan tubuh, yang kedua ialah perkembangan otak, yang ketiga ialah sistem imun. Pertumbuhan tubuh pula nutrisi yang penuh seperti karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang ni membantu untuk pertumbuhan otak dan tubuh badan. Yang kedua ialah perkembangan otak. Untuk yang ini menjejaskan daya tumbuhan dan memori dan kecerdasan. Yang ketiga ialah sistem imun. Sistem imun pula makanan seimbang akan melawan penyakit. Akhir sekali, untuk kesihatan pula, kesihatan yang baik sangat penting kerana ia mempengaruhi perkembangan keseluruhan kanak-kanak seperti perkembangan fizikal. Kanak-kanak yang sihat dapat banyak tenaga untuk belajar, bermain dan meneroka. Kedua, perkembangan kognitif, minda. Kanak-kanak yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik. Akhir sekali, perkembangan sosial dan emosi. Kanak-kanak yang baik dapat mengurangkan tekanan dan atau ketidakselesaan. Kawan-kawan, dah faham belum? Kalau dah, jom saya terangkan amalan yang baik dalam penjagaan untuk kanak-kanak pula. Pertama, memastikan persekitaran adalah selamat seperti rumah, sekolah dan pusat penjagaan yang bebas daripada bahaya fizikal. Yang kedua, memenuhi keperluan asas kanak-kanak dengan memberikan makanan yang sihat dan mencukupi. Dan yang ketiga, melindungi kanak-kanak daripada penderaan seperti penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan seksual dan pengabaian. Makes it hard.